Masih dia sihat lah. Masih dia sihat, dia suka jalan. Biasanya mereka tak tahu nak balik. Dia tak ingat jalan balik. Hantar lah. Tua kan nak balik tak tahu. Ada hantar tu. Acik lah paling kuat sekali. Jaga abangnya, masya-Allah. Saya Muhaimin, doakan saya kebaikan di dunia dan akhirat. Saya doa Acik insya-Allah dalam keadaan yang baik, ditentukan kebaikan Acik. Acik pun ya, saya doakan supaya sabar, tabah lah menguruskan orang sakit ni. Ini adalah sumber pahala kan. Ar-Rahmanir-Rahim. Sallallahu ala Muhammad. InsyaAllah. Assalamualaikum. Acik okey ke? Okey ke? Jalan kan tak boleh lama kan letih. Lama letih ya? Pula sarah kaki. Cuma sarah je nak gerak tu pelan-pelan lah. Oh, jadi lama bangga. Apa tu doakan saya Acik ya? InsyaAllah. Saya doakan Acik supaya kuat, sabar, sihat selalu insyaAllah. Doa saya insyaAllah. Terima kasih Acik. Acik saya minta izin dulu terima kasih. Ubat lah kena ambil selalu. Semoga kebajikan yang Acik buat kat Kuching tu mana tahu Tuhan bagi keajaiban datang. Yalah kan. Saya Muhaimin. Oh banyak anak-anak Kuching lah. Calon terbaru depa pilih. Saya Muhaimin. Ya. Separuh. Doakan saya. InsyaAllah. Oh ya. 2021. Dia pension sekolah Batu 14. Kani. Oh. Okey dah. Buat apa terapi? Terapi dah. Habislah sendiri usaha lah berjalan gagah macam tu. Pakai tongkat. Yalah. Apa Bila tak sakit kan tahu kan? Ya. dia tak ada kata nak apa operate ke apa ke tak ada lah. Bila kronik ni tu tak boleh lah. Oh. Dia okey berjalan lagi boleh. Ya tu. Dah 20 tahun dah. Kalau mak Mak berniaga, mak berniaga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandanglah hamba dengan pandangan kasih belas ya Allah. Murahkan kekuatan dan kesabaran ya Allah. Assalamualaikum. Lama tak jumpa dah. jantung lebah. Ya. Bawa masuk bateri. Ya Allah ya Rabbi. Dekat apa nanti. Allah. Okey. Enak makan bukit dia. Balik selalu lah ikut. Bisa balik lah. Lama saya kecil lagi. Ini kuat ayah. Oh. Tahu tak Pak Cik okey tu? Tahu tu yang datang. Minggu lepas nak datang. Lepas tu kata Pak Cik tak keluar kita lagi. Ya Allah. Itu. Lagi kesihatan lah. Kesihatan. InsyaAllah. Kasih doakan saya insyaAllah. InsyaAllah. Saya usaha. Ya doakan saya je ya. Tolong orang kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita bertekad macam tu lah. Kecil sini lah. Dengan motor. Saya bukan dengan motor. Saya bawa motor yang langgar saya kereta. Yang kat mana sini? Dekat depan Masjid Lama. Yang siang tu? Ya Allah, saya lalu. Ya. Pakai helmet kan? Nampak? Saya nampak. Saya bertopi tu Ustaz. Ya, bertopi. Lepas tu tangan pipi dekat tas tu panas tu. Yang saya risau pula tak ada orang angkat sebab mungkin tengah tunggu apa kan. Untuk akak dengan abang insya-Allah. InsyaAllah ya Rahman ya Rahim. Kita rezeki mereka, umur mereka ya Allah, keluarga mereka ya Allah, harta mereka ya Allah. Allah jaga kesihatan dia ya. Jaga kesihatan insya-Allah.